tarik je. Nampak? Tarik je, terus berkilat, nampak macam baru. Korang punya kitchen cabinet bawah dia, memang dia akan ada kotoran macam ni. Selain kotoran, dia akan ada karat. Wajib mesti ada karat punya. Guna je lah sabun badan karat ni. Benda simple, benda senang. Spray-spray terus jadi. Takkan benda dalam ni pun kau nak pecah, nak tukar yang baru. So, apa lagi? Kita ambil yang ini, bancuh ikut sukatan. Lepas tu kita spray seperti biasa. Korang kena pakai glove untuk menjaga keselamatan jari jemari. Ambil ni, yang ni aku dah bancuh tau. Lepas tu kau spray. Spray je, dia punya segala kotoran dah tertanggal. Belum lagi kita sental, dia dah tertanggal. Yang ni kita tak spray, yang ni kita spray. Lepas tu kita ambil berus. Nampak? Kau berus manja-manja je, kotoran dia terus hilang. Yang ini aku tak ambil air lagi kau. Aku tarik je. Nampak? Tarik je, terus berkilat, nampak macam baru. Nak kilat, nak nampak macam baru, guna je sabun badan karat ni. Dekat mana-mana, semua boleh.